Apa yang kita perlu lakukan? Macam biasa, sediakan garisan bumi, iaitu GB. Kemudian sediakan garisan ufuk, iaitu GU. Okey, bila kita panggil dua titik, kita kena keluarkan titik lenyap tu sebanyak 2. Tandalah mana-mana janji nampak jauh. Titik lenyap 1, titik lenyap 2. Okey, seterusnya kita kena ada gambarannya, iaitu objek di hadapan. Tadi objek kita kotak sahaja. Tapi sekarang kita tak boleh buat kotak terus. Sebab bila perspektif dua titik ni, kotaknya tak nampak dari hadapan. Kotaknya nampak dari penjuru. Sediakan penjuru kotak. Okey, A, B. Okey, apa kita perlu lakukan? Kita unjurkan A dan B tadi ke titik lenyap 1. Okey, unjurkan A ke titik lenyap 1, B ke titik lenyap 1. Kita mula. Mungkin tak nampak sebab cikgu guna warna kuning. Okey. Kalau nak jelas mungkin cikgu tukar warna. Okey. Tu. Titik lenyap 1, titik lenyap 1A, titik lenyap 1B dah. Sekarang kita nak pergi kepada titik lenyap 2. Sama juga garisan tadi, sambungkan, unjurkan A kepada titik lenyap 2, B kepada titik lenyap 2. Terlebih pun tak apa ya, ini kita panggil lakaran. Okey, dah dapat dua bahagian, kiri dan kanan. Kita kena bina satu lagi penjuru. Untuk kotak kita buat satu penjuru. Okey. Cikgu cipta satu penjuru. Okey, cikgu tebalkan penjuru sini. Kita nak buat kotak tapi kita hanya pandang dari sudut penjuru. Okey, dah ada penjurunya. Okey, mari kita sambung dengan bahagian unjuran dia. Okey. A, B. Kita bagilah nama. Kan cikgu nak sebut kan tak tahu nama apa kan? A, B, C, D. Okey. Sini buat E. Sini buat F. Okey. Dah sudah. Mari kita buat unjuran dia. Cikgu guna biru. Okey. Titik lenyap 1 juga. Tadi kita dah sudah pergi titik lenyap 2. Sekarang kita pergi titik lenyap 1. Titik lenyap 1. Okey, unjurkanlah. Ini kepada sini, ini kepada sini. Ataupun titik lenyap sini, D menuju ke titik lenyap 2, C menuju ke titik lenyap 2. Dia tak boleh D dan C ni pergi ke TL1. Dia dah sudah dah. Ni garisan dia. Dia dah lalu dah garisan dia. Jadi mana lagi unjuran yang belum berlaku? Ke titik lenyap 2 dia belum kena. Jadi kita pergikan ke C dan D ke titik lenyap 2, E dan F ke titik lenyap 1. Mari kita mula melakar. Warna apa ya? Biru Okey. E, F. Okey. Kalau guna pensel ni mungkin lagi elok. Sebab guna paparan skrin ni dia ada risiko sengit-bengit Okey, cikgu harap kamu guna tangan kamu dengan elok. Sekarang kita dah nampak satu gambaran kotak. Mungkin ada yang tak nampak lagi, sabar. Kita warnakan dengan warna lain gambaran kotak kita. Okey, cikgu tunjukkan gambaran kotak yang dah ternampak di pandangan mata kita. Nampak tak? Penjuru sana dah dapat. Sebelah sini dah dapat. Ni tujuan cikgu warnakan nak tunjuk pada awak. Cuma awak guna pensel gelapkan. Okey, kan kita guna dua pensel. Satu pensel H, satu pensel yang ada B tu kan, 2B. Kan dah nampak tak kotak kita? Ya, dah nampak. Okey, mari kita lihat apa yang kurang. Ada lagi Kau tengok buku teks ada lagi bahagian belakang kotak belum siap. Apa dia bahagian belakang kotak tu? Okey, bahagian belakang kotak tu adalah garis-garis putus. Okey, garis-garis putus ni kita boleh anggarkan lah.
Sebab tadi kita buat garisan biru tu dah sengit kan? Jadi inilah sebenarnya garis putus yang belakang. Dah jumpa dah. Okey. Nampak macam selekeh kan? Sebab guna komputer ni susah sikit. Okey. Guna pensel lagi cantik sebenarnya. Okey. Cikgu pun boleh padam ni. Dia ada eraser kat sini ni. Okey. A, B. A dah hilang dah pula. A, B, C, D, E, F. Baru kita boleh tanda G sini, H sini. Boleh juga kalau kita nak tukar. Okey, pemadam cikgu bergerak-gerak dah tu. G sini. E, F, G, H. Kalau dalam matematik, A, B, C tak boleh baca laru. Kalau belajar matematik, biasanya jarang kita lihat A, B, C, D. Tak boleh. Dia mesti bergerak bersama. A kepada B, B kepada C. C kepada D. Dan D kembali kepada A. Itu cara buat matematik dalam kotak. Bila kita buat kotak. Nak nomborkan dia, nak ABC kan dia pun macam tu juga. Dia berkesinambungan. Okey, cikgu padam dulu. Nanti ada yang salin juga. Selesai dah kita punya bahagian lakaran perspektif 2 titik. Okey. Ada apa yang kita lihat kat sini? Okey, ada. Pastikan ada garis ufuk, ada garisan bumi, kemudian ada TL. Okey, ada TL1, titik lenyap 1, titik lenyap 2 dan mulakan melakar. Ni cikgu tunjuk balik ni lakaran ni tu. Okey, harap kamu boleh faham dengan video ni, boleh ulang-ulang. Sebenarnya ada dalam buku teks tu, cuma buku teks tu tak ada orang yang bercakap. Kan? Kamu kena baca satu-satu dan ayat ni pun macam susah nak difaham. Jadi cikgu ulaskan balik dalam bentuk lakaran ini. Okey. Nanti ada lagi satu last iaitu perspektif 3 titik menyusul kemudian hari. Minggu depan lah ya. Nanti ada yang menangis pula kan, menitik-nitik air mata dia, kena buat lakaran perspektif ni. Okey, cikgu berhenti di sini.